Hai, Assalamualaikum. Hari ini 29 hari bulan berada di RNR Seremban on the way ke Melaka sekali lagi. So sekarang tadi tak boleh nak rekod sebabkan tadi orang panggil busy sangat untuk barang dan sebagainya. Sekarang baru boleh rekod dengan teman budak ni main playground. Ini kita akan berjalan di Melaka sempena cuti, tapi berbeza daripada sebelum ni. Kalau sebelum ni mungkin aku pergi dengan family aku je, tapi hari ini kita gerak dengan 3-4 keluarga lain sekaligus sebabkan dengan kawan-kawan sekali. Kita join dengan mamai, ada sewa-sewa tempat sikit untuk anak-anak main dan ada bakar-bakar sikit. Jadi harap enjoy dengan vlog Melaka yang kedua, trip kedua, Melaka vlog kedua. Kami singgah di RNR Seremban. RNR ni macam RNR baru juga lah. Macam pertama kali lah aku berhenti dekat sini. So semua barang-barang dan makanan dekat kedai sini semua pun nampak kedai-kedai macam baru buka lah. Kedai macam banyak baru buka. Bahagian atas tu ada lagi tapi kosong lah. Dia macam kedai-kedai kecil kan. Bahagian bawah ni macam penuh. Lepas tu dia ada playground budak. Dia senang lah kalau macam nak makan bagi anak je main. So nak kata panas tak panas, nak makan senang. So kita ada kafe, kita ada ada macam-macam apa tu kan. Kafe situ ada. Tadi aku tengok Zeus dekat sini. Lepas tu dia ada Family Mart dan banyak lagi barang-barang kat sini. Macam kedai-kedai baru lah. Kejap lagi pula sebelum kita gerak, kita makan dulu sebelum kita sampai. Cepat nak mana? Nak mana ni? Cepat, sejuk ni, sejuk. Tak payahlah susun. Dia susun pula. Susun pula. Adik tak boleh susun? Dah. Satu je. Okay. Yo. Duit kau apa? Okey, masih. Ajak kawan pergi masuk. Pergi masuk. Wais pun kena masuk lah. Tak boleh lah. Panas lah. Panas ni. Masuk. Pergi masuk dulu. Masuk. Hai. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kami dah sampai di Melaka. Sampai kat Melaka. Sekarang ni sampai di kawasan Formosa. Alright. Baru je sampai tadi. Dalam pukul pukul 2:30 macam tu sampai. Kawasan Sele ni berhampiran dengan Formosa. So dia keliling ni, dia macam design rumah. Aku tak tahu, aku tak pernah datang kawasan ni. Dia panggil apa kawasan dekat sini. Tapi yang penting masa masuk tadi dia tulis label Formosa.
So dekat sini dia ada rumah taman, macam rumah taman. Rumah taman orang kaya, rumah taman yang tak ada pagar. Tapi rumah taman ni macam tak ke rumah perumahan orang duduk. Mungkin dia panggil memang dibuat untuk resort. Jadi sebelum apa-apa, kita orang 4 keluarga dah sampai. 4 keluarga, 1, 2, 3, 4 biji ada belakang ni, depan Myvi. Okay, so kita tour dulu rumah macam mana. Rumah ni kita orang duduk bukan apa pun, saja nak happy-happy dengan kawan-kawan dan bawa anak-anak je. Kawasan depan rumah dia tak ada pagar. And then terus kawasan luas nak parking dia luas. Tapi macam rumah dah lama. 4 biji kereta. Dekat sini ada kolam. Kolam dia agak dalam ya. Kalau tengok dekat sini memang dalam. Berapa anak tangga? 1, 2, 3, 4 anak tangga juga. So kena hati-hati juga. So kita orang pun apa panggil, letak anak-anak kat dalam dan kena tutup pintu lah, jaga-jaga. Dekat sini dia ada ruang besar. Kat belakang tu ada lagi. Kita pergi ke belakang. Dia ada tempat barbecue je. Dekat sini dia ada laman besar. So dia rumah dia macam sama je design yang lain. Itu di rumah sebelah tak ada pagar pun. Ini je ada pagar. Sebelah ni pun tak ada pagar. Luas je kawasan. Dia macam rumah yang dah resort lama lah. Tapi boleh lah kan. Itu pun ada baru juga. Nampak macam baru lah. Ruang tamu kat sini boleh lah anak-anak main. So jom kita masuk ke dalam pula. Ruang tamu. Nak mandi dah. Bilik. Mana? Kita duduk mana? Ni ada ruang tamu. Ada ruang dapur. Ada ruang dapur. Wajah situ. Sini ke apa ni? Oh, tempat masak. Oh, masak sini. Oh, luar. Ini pun kalau rumah ni tempat duduk biasa, suka je gini. Ada api. Ya. Api. Ini ada satu bilik, 2 katil, aircon, ada lampu. So ada ruang tamu, ruang kat luar. Ya, ni bilik pertama. Dia ada box tempat simpan, sinki, toilet. Toilet dia agak bersih je. Ada water heater je. Ada gosok lah. Ada. Bilik kedua mesti ada sipeh. Ni ruang bakar-bakar. Kat sini pun ada dua bilik sama. Jangan tidak mau. Nama saya Wash. Cepat. Karaoke dah kan aku Dah. Cepatlah. Nama saya Wash, cepat. Nama saya Wash. Cepatlah. Nama saya Wash. Okey, jom. Amir, Abi nyanyi. Amir nyanyi.
punya lah, yang satu lagi. Nak ambil nombor kan? Nombor lagi je tu bayar tu. Oh, berebut. Relax. Ada dah. So. Ikutan. Ambil dulu. Ikut. Tak sabar. Gimai sana. Aduh. Tak sabar. Budak praktikal. Tak biasa mana. Masing-masing pergi dah binatang dia. Sabar. Alah, 2 ekor dia pergi. Tak sabar. Nanti dulu, sabar dulu. Cukup dah anak masing-masing tu? Ada. Cukup dah anak masing. Ada tak? Takut hilang tu bila. Kita sampai kat Maiding dulu. Sampai Maiding dulu, kita nak makan. Kita makan jap. Kita berhenti makan jap. Jom kita pergi makan dulu, makan tengah hari petang. Sebelum kita main air, mana ni? Sebelum kita main air, kita makan dulu. Sampai di Maiding, Malaka, tak tahu mana. Pulau Sebang. Malaka. Oh bang. Adik nak makan tak? Nak. Makan apa? Makan apa? Ayam. Ayam. Ayam apa? Goreng. Ayam. Ayam goreng. Goreng. Okay, jom. Kena naik tangga pula dah. Okay, budak ni kena upah. Bye-bye. Wais naik motor. Bahasa ke apa tu? Aduh. Ni, main ni. Okay, sekarang sampai Melaka. Tapi tadi dah pergi homestay dan sebagainya. Letak barang dan sebagainya. Sekarang ni kami berada dekat Maidin. Datang beli beberapa barang yang belum cukup lah. Dan barang tu, barang-barang frozen. Tak boleh bawa daripada KL. Kalau bawa mungkin rosak atau cair dan sebagainya. Dan sekarang ada dekat Maidin, baru lepas beli. Tapi budak ni mengamuk. Mengamuk. So kejap lagi nak pergi makan. Pergi makan, lepas makan untuk balik lah. Balik main kolam dan sebagainya lah untuk budak ni. Aduh. Kaki mana? Kaki mana? Kami bodoh. Kita buat 4 buat. Buat dah.
Tengok baby siap dah. Bibi Siap dah. Jom siap dah. Sejuk tak? Sejuk ni. Nak mandi lagi tak? Mandi lagi tak? Tak nak. Nak mandi lagi tak? Tak nak. Lemon tu tak ada? Masuk je lah. Mei, masuk kereta lah, Mei tak? Masuk kereta lah, basuh. Kau ada lemon ni? Ha? Koci? Oh, dah siap. Dah siap mandi, sejuk. Dah maghrib, kena naik dah. Ni, ibu. Ni, itu ada ni. Jom kita naik. Terpaksa naik yang ni. Kunci. Alright. Sudah petang lah, maghrib. Petang ni sebelah dah ada orang. Tadi dah ada orang. Ni dah ada orang. So ini tadi lepas makan kita pergi makan. Alhamdulillah kita makan semua, kita masuk sini, balik dia sini terus main air. Sebab anak-anak dah tak sabar main air. So sekarang dah beres. Makan sekejap, saling pakaian. Solat maghrib. Bye-bye. Jumpa lagi. Okay, kita malam ni bakar-bakar sikit. Kita buat bakar. Kita bakar. Dia bakar ayam, bakar kambing sikit malam ni. Sambil lepak-lepak. Kita lepak kat sini ruang ni. Dia orang karaoke. Alright. Aku cover. Good morning. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni hari day 2. Day 2 kita dekat Melaka. Dan day 2 untuk hari ini. Selamat pagi. Bukan pagi sangat lah. Dah mungkin nak masuk tengah hari lah. Tak tengok pun jam. So jam dekat 9 lebih. Pagi dekat sini sangat indah. Sangat best. Sebabkan banyak kereta lain kat sini. Budak-budak belum bangun lagi. Budak-budak belum bangun lagi. Sekarang pukul 9.30 lebih kurang. Kalau budak bangun confirm nak mandi. So sekarang kita betulkan urat. Semalam dah pukul 1 lebih, hampir pukul 2. Lambat tidur dan mak bapak menyalak. Nyanyi karaoke, borak-borak sampai malam. Ya, bila lagi kan? Masa ni lah nak berkumpul. Rumah sebelah nampak ramai gila. Tak tahu lah, mungkin syarikat ke company ke yang ada program. Jom. Panah molek.
Oh, naik ke? Oh. Kita belum ni. Nah. Lagi. Nak mandi juga sepanah tu. Ini kolam bapak punya. Hari ini kolam bapak punya. Jom nak tengok iPad dulu kan dah. Tidak si main air dah. Apa je? Main Je. apa ni? Sani baru tu. Nak tidur. Semalam pukul berapa tidur? 2. Tengok iPad dulu. 2 lebih. Tengok baby duk main. Buatlah berenang. Mengamuk juga dia. Mengamuk. Apa mengamuk? Yang punya ni apa sama ya? Mana sama? Ni dengan baby mengamuk. Wah. Ha? Dia mengamuk. Menangis lah, menangis. Semua. Anak ni dia tak, uas dia tak. Buat tu. Ni angkut pun tak pun. Kakak je. Wah, dia. Kali nak telefon baru dia. Ha, kena bincang kan kat tengah hari mana. Saya ikut ah. Kita pergi makan dulu. Lepas makan tu, Oh, jalan. dia singgah ke mana? MPO tu ke? Allah yang bosan lah yang nak tempat shopping. Ha? Ya. MPO tu ke? Tempat macam GPO, JPO. Memang outlet tu. Oh. Shopping tu. Ha. Apa yang nak di-shoppingkan? Duit tak ada. Ha. Baik ke jalan-jalan pergi Bandar Hilir gitu-gitulah. Oh, situ ada ke apa? Cukup shopping Al-Ihsan. Kalau beraya tak ada bawah ni tak apa. Alright. So sekarang pukul 12.30 nak gerak balik lah. Tapi sebelum balik kita akan singgah dulu mana-mana tempat untuk makan dan jalan-jalan sekejap lepas tu pecah lah. Alright. Untuk video tu next vlog. So habis vlog kali ni. So 2 hari 1 malam. Jumpa next vlog.